Abah nak pergi datang sini, ikut surat kaki Abah. Nak balik pun ikut surat teka je. Nak bawa kita orang pergi family holiday macam orang lain. Memang tak. Balik-balik kita orang bertiga je, Abah. Raya pun kita orang bertiga je. Abah mana? Yang Abah tahu kasih duit dekat ibu lepas susul kita pergi jalan-jalan sendiri. Abah tak faham apa sebenarnya function Abah kat rumah ni. Apa salah Abah layan ibu macam tu? Abang, Tapi perempuan tu boleh pula. Abah layan elok. Abah bagi dia macam-macam. Abah bagi dia saham, bagi dia company, bagi dia banglo. Lepas tu ibu, Abah bagi apa? abang dengar dulu. Rumah sewa ni. Lepas tu Abah suruh ibu depan orang lain kan? Abang, Kenapa Abah suruh dia? abang cukup. Abah takut Kenapa? Abah takut kalau orang tahu yang itu bini kedua Abah? Abang cukup. Apa yang Abah risau sangat? Apa yang Abah malu sangat? Ke sebenarnya Abah dengan ibu tak pernah kahwin pun sebab Abah lain dia macam bersifat Abah je? Umar! Abang! Abang menyesal dapat bapak macam abang. Macam macam ni? Jangan tanya Abang. Tanya Abah ni. Dia yang tak pernah ada masa nak ajar Abang supaya jangan jadi kurang ajar. Semua sebab perempuan Tuan Patut sempat nak minta maaf dengan dia orang.